Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat ini mulia sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat ke-22 surah Luqman. Bagi kalian memiliki tafsir yang kasir, turun buka pada muka surat 286 jilid yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Sadaqallahul azim. Dan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia orang yang membuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpul tali yang kukuh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Di sini Allah mengingatkan, mengkhabarkan perihal orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT, iaitu mengikhlaskan amalnya, menundukkan dirinya kepada perintah Allah, mengikuti syariatnya tanpa sebarang keraguan. Wa huwa muhsin, maknanya dia melakukan kebaikan. Dan contoh yang telah saya bawakan kepada tuan-tuan berkaitan dengan kisah seorang sahabat yang mulia daripada hadis yang banyak penyebutannya, walaupun hadis ini penilaiannya di sisi para ulama sebagai dhaif, iaitu kisah Harithah yang menceritakan tentang azafat nafsi yang di dunia, fa azma'tu nahari wa ashartu layali wa ka'ni anzuru ila arsy rabbi barizan wa ka'ni anzuru ila ahli jannati yatana'amuna fiha. Bagaimana kisah seolah-olah keyakinan itulah membawa dirinya kepada memandang dunia ni tidak ada nilai, bahawa segala perkara dilakukan kerana Allah, sampai seolah dia dapat melihat buruz arsy rahman, seolah nampak macam arasy Allah SWT itu terbentang luas, dan dia melihat bagaimana syurga yang begitu indah. Ahli syurga sedang diberikan nikmat padanya dan mereka sedang menjerit-jerit diazab dalamnya. Lalu Nabi telah mengatakan bahawa abdun nawarallahu qalbah, ini adalah seorang hamba yang telah diberi cahaya dalam hatinya oleh Allah SWT. Ini adalah bertepatan sebenarnya yang telah kita huraikan berkaitan dengan ihsan, iaitu satu peristiwa pertemuan Nabi dengan Jibril disaksikan oleh para sahabat. Jadi wa ma yuslimu wajhahu ila Allah, barang siapa yang mempasrahkan urusannya hanya kepada Allah, mana mendedikasikan dirinya, ketaatannya, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Contoh yang telah kita pelajari pada kuliah aku yang lalu, iaitu insan yang namanya Luqman. Ini juga seorang memiliki sifat ihsan. Dan ihsan ini juga menariknya pernah kita bincangkan dahulu, bila Allah menyatakan Allah menyuruh melakukan buatan al-adli wal ihsan. Ada beza kan? Adil itu menepati satu yang bersifat undang-undang, tapi ihsan itu melampauinya, iaitu meletakkan diri kita dalam posisi seorang dalam urusan. Contoh yang telah saya berikan, bagaimana dalam urusan tanah contohnya. Jadi ini berarti seorang yang mengerjakan amal kebaikan dengan sedaya upayanya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dengan sebenar-benar dia telah pegang pada satu pegangan yang kuat, iaitu ujung tali yang paling kuat yang dijamin tidak akan putus. Kalimah ni mengilustrasikan seorang yang tawakalnya tinggi, seorang yang fokus dalam ketaatan, seorang yang naik ke puncak gunung lalu berpegang kepada simpul tali yang kuat yang menjulur ke bawah. Wa ilallahi aqibatul umur, hanya kepada Allah tempat kembali segala urusan. Ayat ini kalau kita lihat mempunyai persamaan dengan ayat daripada surah Al-Baqarah yang telah saya sebut pada kuliah yang lalu, iaitu dalam ayat yang ke-112. Cuba kita perhatikan daripada awal berkaitan dengan surah Al-Baqarah yang mempunyai keserupaan, sama tapi tak serupa dengan ayat yang sedang kita bincangkan, ayat 22 surah Luqman. Sekali lagi saya bacakan kepada tuan-tuan bahawa ayat 111, 112, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ini adalah satu peristiwa yang berlaku pada zaman Madinah, zaman Madani, waktu golongan Yahudi yang ada di Madinah telah mengatakan kepada umat Islam, dan mereka ni satu masa dulu merupakan golongan terpercaya, bahawa mereka lah yang berpendidikan, pelajaran, pandai segi ekonominya. Maka apa mereka katakan itu dipercayai oleh sebahagian daripada orang Arab, sehinggalah Quran datang untuk membatalkan penceritaan yang tak masuk akal, yang tidak betul yang pernah mereka bawakan sebelum itu. Telah saya bawakan kepada tuan-tuan contoh bagaimana mereka tidak bergaul dengan perempuan yang sedang haid, tak boleh duduk serumah, tak boleh makan bersama, bahkan wanita itu dikeluarkan atau sebaliknya. Dan mereka juga pernah menyumpah orang-orang Islam datang ke Madinah mengatakan mereka itu tidak akan beranak. Tiba-tiba Allah telah pun melakukan sebaliknya, menjadikan penduduk Madinah, muhajirin yang berhijrah ke Madinah itu, seorang-seorang wanita mereka melahirkan anak. Contohnya kisah Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhum wa radhahum jami'an, kelahiran putera pertama di kalangan anak-anak lelaki di Madinah
dari kalangan muhajirin. Jadi banyak perkara yang dilakukan oleh puak Yahudi ni yang telah pun dinafikan oleh Allah, dinafikan oleh Quran. Bahkan orang Yahudi ni waktu makan tidak boleh berkata-kata. Datang Islam ke Madinah, maka Nabi menyuruh para sahabat untuk bercakap ketika sedang makan. Maka demikianlah dalam ayat 111, 112 surah Al-Baqarah ini. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam peristiwa melibatkan penurunan ayat surah Al-Baqarah ni yang mempunyai persamaan dari beberapa pemilihan perkataan dengan surah Luqman ini, iaitu dalam surah Luqman kita dapat lihat wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, cuma beza faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah aqibatul umur. Tapi di surah Al-Baqarah ni bala man aslama wajhahu lillah, di sini wa may yuslim wajhahu ila Allah. Jadi kita nampak macam ada dua perbezaan sekarang ni. Yang pertama di sini adalah fi'il madhi, dalam surah Luqman fi'il mudhari. Di sini iaitu surah Al-Baqarah lillah, tetapi dalam surah Luqman ilallah. Dan ada yang ketiga lagi sebenarnya, iaitu dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan falahu ajruhu 'inda rabbih. Tapi dalam surah Luqman yang sedang kita bincangkan ni faqad yastamsaka bil urwatil wuthqa. Apa beza ni tuan-tuan? Sebenarnya ayat surah Al-Baqarah ini turun berkaitan dengan apa yang didakwahkan oleh puak Yahudi ini, bahawasanya kalau nak masuk syurga kena beragama Yahudi ataupun Nasara. Lalu Allah menafikan dengan menyatakan bala man aslam, sebaliknya siapa sahaja yang masuk Islam. Maka di sini penafian bersifat akidah. Maka dalam bab akidah memadailah seorang itu untuk mengucapkan syahadah sekali saja. Maka penyebutan aslama ni merujuk kepada thabat, merujuk pada satu benda yang konkret, yang tetap, yang berlaku sekali, yang memadai untuk menjadi penapisan orang itu masuk Islam. Nampak tak? Faham tak? Berbeza daripada surah Luqman ini kerana cabaran bagi ayat ni daripada awal kita lihat bahawa manusia sebahagiannya terpengaruh dengan orang terdahulu. Daripada awal lagi, wa in jahadaka, apa tu kalau mengajak kamu melakukan perkara syirik kepada Allah. Kemudian masuk lagi kisah wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kalau dikatakan mereka ni supaya ikut jalan kebenaran yang Allah bawakan, maka mereka katakan memadailah untuk kami ikut datuk nenek kami. Maknanya kat sini berbeza daripada surah Al-Baqarah kerana konteks di sini menceritakan satu perkara yang bersifat berterusan. Makanan, ajakan, dakwah tu tak berhenti-henti. Dalam surah Al-Baqarah dia hanya melibatkan isu akidah. Maka orang telah masuk Islam madai untuk baginya mengucap syahadah sekali saja. Tapi di sini dia bila melibatkan dakwah ni yang bersifat kesungguhan, ajakan, tambahan pula ibu ayah kadang-kadang, ataupun pengaruh pada kawan di tempat kerja yang bersifat kat sini, marilah ikut datuk nenek kami, kena ikutlah benda ni. Benda tu bersifat harian, ajakan tu bersifat konsisten. Maka di sini datang fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini bersifat tajaddud. Ni perbezaan dia tuan-tuan. Nampak kan? Di sana fi'il madhi kerana ia dalam isu akidah. Bila Yahudi dan Nasara mengatakan masuk Yahudi, masuk Kristian itu akan membolehkan masuk syurga, Allah menafikan tidak. Masuk Islam bukan akidah itu, kerana akidah itu telah pun tersesat. Nabi-nabi yang diutuskan sebelum itu, kalau mereka ada pada waktu turunnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan mengikuti Islam. Dan Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman pun akan bawa Islam. Maka perkara yang namanya Islam adalah untuk sekali saja pengucapannya dalam syahadah. Itu sebab dinyatakan dengan fi'il madhi. Tetapi di sini wa may yuslim wajhahu kerana ia merujuk kepada satu perkara yang bersifat ajakan. Dalam bab peribadatan kadang-kadang kita terpengaruh dengan orang keliling kita, dan ada pula yang mengatakan datuk dia, nenek dia buat begitu, kita kena ikut. Benda tu berlaku setiap hari. Maka sebab itu Allah menggunakan surah Luqman, konteks ayat merujuk kepada perkara yang sifatnya berterusan, ada tajaddud, maka Allah menggunakan fi'il mudhari. Kemudian ilallah, maknanya kepada Allah. Di sudut bahasa Arab telah kita pelajari yang huruf ma'ani ini, sebenarnya maknanya adalah perkara yang sama. Ilah ke ataupun lillah ke, dia merujuk pada perkara yang sama seperti disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan tafsirnya, bahawa kata beliau dalam konteks ini iaitu bala man aslama wajhahu lillah, ma'nahu ma'lam annahu ja'ala wajhahu wa huwa zatuhu wa nafsuhu saliman lillah. Dia merujuk kepada dirinya dan apa sahaja yang ada padanya, zatuhu nafsuhu saliman lillah, tunduk kepada Allah SWT, khalisan lahu, ikhlas beribadah kepadanya. Wa ma'nahu ma'a ila raji'un ila annahu sallama ilaihi nafsah kama yusallim al-mata'a ila rajuli. Tapi bila menyebut perkataan ila, kata Imam Al-Qurtubi, itu merujuk kepada memberikan dirinya, kerana bahasa Arab kalau sebut perkataan sallama yusallimu, sallama rajulu ibnahu ila al-mudarrisi, bapa itu telah menyerahkan anaknya kepada guru itu untuk diajar hafal Quran dan sebagainya, contohnya begitu. Jadi bila menggunakan ila, maka dia merujuk kepada seolah-olah menyerahkan dirinya, menyerahkan satu barangan kepada orang lain, maka itu makna sallama ila. Tapi kalau makna
Maknanya sallama sama dengan aslama lah. Kerana Sayyidina Ali karramallahu wajhah membaca qiraatnya wa may yusallim, tapi qiraat yang masyhur sampai kepada kita wa may yuslim wajhahu. Jadi sama ada yusallim ke ataupun yuslim ke. Kalau yuslim itu daripada rubai, aslama yuslimu, tapi kalau sallama yusallimu itu merujuk pada rubai yang bersifat mudhaaf di situ, selasi mudhaaf, sallama yusallimu. Jadi seorang berkata aslim amraka ilallah ataupun sallim amraka ilallah, ini sama saja maksudnya, kata Imam Qurtubi. Maka dalam konteks penggunaan di sini, bila merujuk kepada seorang Muslim dalam konteks apa yang disebut oleh puak Yahudi, puak Nasara, kepada mereka untuk masuk agama itu baru beroleh syurga, maka Allah menggunakan dalam ayat itu bala man aslama wajhahu lillah, mana menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Tapi di sini dalam konteks bila menyebut tentang cabaran yang berlaku berterusan, maka Allah menggunakan ayat wa may yuslim wajhahu ilallah, maka kamu kena serahkan diri kamu bulat-bulat sepenuhnya kepada Allah SWT. Kemudian perbezaan yang berikutnya ketika kita dapat lihat bila Allah menyatakan falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, ayat 112 surah Al-Baqarah. Tetapi dalam surah Luqman yang sedang kita pelajari di sini berakhir dengan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Perbezaannya kerana di situ adalah perkara yang sifat akidah dan merujuk kepada perkara akhirat namanya. Kerana bila puak Yahudi ataupun Nasara menjelaskan akibat daripada tidak berimannya kamu sebagaimana kami akan menyebabkan kamu diheret masuk ke neraka kelak, maka Allah jawab tidak, sebaliknya tidak. Mereka itu akan masuk ke syurga mendapat ganjaran yang banyak daripada Allah Taala. Maka Allah menggunakan perkataan falahu ajru 'inda rabbih. Kamu jangan cerita buat pahala. Kamu tidak layak untuk mengatakan buat pahala dosa. Kerana itu urusan Allah SWT di sana dalam surah Al-Baqarah. Tapi dalam ayat surah Luqman yang sedang kita lihat di sini, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, kerana perdebatan ataupun argumentasi yang berlaku kat sini, perbincangan, dialog, ajakan yang bersifat berterusan oleh si ayah si ibu ni hanya dalam perkara-perkara bersifat peribadatan, dan mereka tak menceritakan pula tentang akhirat bagaimana. Maka seorang mukmin yang beriman kepada Allah mengikuti perintahnya, ketetapannya, berarti dia telah menambat dirinya berpegang kukuh kepada al-urwatul wuthqa. Demikianlah perbezaan dapat kita lihat seperti dikemukakan oleh Syekh Dr. Fadil Samarai berkaitan ayat 112 surah Al-Baqarah dan ayat 22 surah Luqman. Perbezaannya, saya harap tuan-tuan memahami apa yang dikemukakan di sini tentang perbezaan maksud dan juga frasa ayat, kerana konteks ataupun siyak al-qissah, siyak al-ayat, surah, mana konteks ayat itu membawa perkara yang berbeza. Mana pengulangan dalam Quran ini bukan satu pengulangan berlaku macam kita bercakap dengan anak-anak kita. Barangkali pengulangan tersebut itu boleh menyebabkan penat mendengarnya, tapi Quran tidak. Pendekatan yang dibawa kita dapat lihat seolah macam sama, tapi tidak sebenarnya, kerana di situ konteksnya lain daripada di sini. Baik, muslim-muslimat alhamdulillah dikasih kasihan. Jadi dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini adalah merujuk kepada manusia yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuhnya. Dan saya nak bawakan kepada tuan-tuan tentang kisah seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Salam. Bahawa Abdullah bin Salam ni asal usulnya seorang pendeta, seorang Habr. Nama asalnya Husain bin Salam, Bisad, Ha, Sad, Ya, Nun. Pada masa itu orang Yahudi yang berada di Madinah menjadikan lingua franca mereka, bahasa pertuturan mereka adalah bahasa Arab. Maka nama mereka pun diambil daripada nama-nama Arab. Husain bin Salam ini, tapi Nabi telah pun menukar namanya menjadi Abdullah bin Salam. Seorang rahib, seorang pendeta daripada Bani Qainuqa, dan silsilah keturunannya sampai kepada Yusuf bin Yaqub alaihissalam. Ini merupakan seorang yang paling faham terhadap ajaran yang terdapat dalam kitab Taurat. Seorang pemimpin. Kisahnya sangat menarik tuan-tuan. Sehingga Nabi telah pun melabelkannya seorang yang pasti masuk syurga sedangkan dia masih hidup di muka bumi. Berkisahnya tuan-tuan. Ada kaitan dengan ayat yang sedang kita bincangkan ini, iaitu al-urwatul wuthqa. InsyaAllah kita akan mulakan kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.